Tengok ni guys, ini Porsche 911 GT3 terbaru dah sampai dekat Malaysia. Codename 992.2. Let's check it out. Harga dia start daripada 2.29 juta ringgit. Tapi tu sebelum options lah. Dah custom habis macam ni, ada sekitar 3 juta ringgit. Harga tu jauh lagi mahal daripada 911 yang biasa lah. Carrera tu start daripada 1.4 million. Yang GTS pun 1.8 million. By the way, dekat sini ada dua model ya. GT3 biasa dengan GT Wing besar dekat belakang, nampak lagi sporty. Dan yang ni pula GT3 Touring. Yang ni tak ada wing, nampak lebih classy. Basically GT3 ni owner dia spec untuk masuk track. Dekat belakang ada wing besar, dekat dalam transmission PDK dan kerusi dia sport bucket carbon fiber. Versi Touring ni pula owner dia lebih kepada untuk bawa atas jalan. Dekat dalam dia ada kerusi belakang dia available for the first time on the GT3. Lepas tu depan ada kerusi biasa dan paling penting sekali kotak gear manual bit. Macam mana pun, sama ada PDK ataupun manual, engine dia masih sama lagi. 4 liter flat 6 naturally aspirated yang boleh rev sampai 9,000 RPM. Power dia sama macam dulu, 510 PS, tapi pasal torque sebenarnya dia turun sikit sebab Europe punya emissions regulations yang lebih ketat. Performance pun lebih kurang sama. Versi PDK 0 ke 100 3.4 saat, versi manual slow sikit 3.9 saat. Tapi yang lebih penting, dia punya gearbox dia ada short ratio, so dia punya in-gear acceleration lagi sedap. Selain tu, versi baru dia ada pakai banyak komponen steering dengan suspension yang diambil daripada versi GT3 RS yang lebih hardcore, so handling dia even better than before. By the way, inilah model GT3 pertama yang ada option Vaisakh package, buat dia lagi ringan. Yang Touring pun ada lightweight package juga, nama dia Light Bow. Nak cam ini model GT3 yang terbaru ataupun yang lama, senang je. Model lama dia ada lampu dekat bawah ni. Yang baru semua dalam light cluster sahaja. Yang belakang pula rear wing end plate dia straight sahaja. Yang baru ada angle sikit. Last kali yang lama masih pakai lagi analog dials, yang baru semua digital. So ni dia guys, Porsche 911 GT3 992.2 dekat Malaysia. Kalau korang boleh pilih, korang nak versi biasa ke Touring, dan gearbox dia manual atau PDK? Tulis kat bawah. Ciao.